Harga minyak sudah naik. Nak buat macam mana? Beli kereta tak ada enjin punya lah. Semalam pun Toyota ada launch 3 kereta yang tak ada enjin, iaitu EV. Yang pertama ialah Toyota Urban Cruiser BEV yang berharga RM198,000 sahaja. Ini Urban Cruiser, dia pakai satu motor dekat axle depan. Okey, power 174 PS, 193 Nm torque, bateri 61 kWh. Satu kali charge you boleh pergi 426 km. Lepas tu dalam dia bagi JBL sound system, sunroof, color combination yang agak funky, dan dia punya highlight ialah seat belakang dia yang boleh dislide, dia tolak depan belakang, boleh recline, jadi memang praktikal. Warranty 5 tahun untuk bateri 8 tahun, diimport dari India. Kalau kita tambah lagi RM20,000, untuk RM220,000 you boleh beli Toyota BZ4X. Ini jauh lagi besar, lagi premium dan lagi high-tech dari Urban Cruiser ya. Yang ini kalau kita tengok dalam dia punya finishing, build quality pun memang jauh lagi premium, jauh lagi luas, dan Toyota cakap model ini memang diorang design dengan long term usage lah. Jadi even lepas 10 tahun diorang kata dia punya bateri tu tak degrade teruk. Power 262 horsepower, sekali charge boleh pergi 525 km. Ini kalau selalu balik kampung pergi Pantai Timur, bolehlah korang consider. Dan seat belakang memang luas, orang gemuk tinggi semua boleh duduk dengan selesa untuk berjam-jam. And last but not least, kita ada Toyota Hilux BEV, iaitu Hilux Electric. Yang ini design Hilux generasi ke-9 ya, Travo, sebab tu muka semua lain macam. Dalam pun dia punya finishing material semua dah design baru, jauh lagi premium, speedometer digital. Lepas tu tengah-tengah ada skrin besar 12 lebih inci kalau tak silap, Apple CarPlay, Android Auto, wireless charging, semuanya ada. Jadi premium lah dia punya finishing ni. Okey, model ini chassis dia masih share yang sama dengan versi yang ada enjin diesel. Jadi seat belakang memang tegak lah, melompat-lompat. Okey, model ini dia pakai dual motor setup. Axle depan ada satu, belakang satu, 196 PS, 343 Nm torque. Masalahnya cuma bateri kecil sikit lah, jadi dia punya range tu 240 km saja. Selain itu memang smart. Warranty kereta 5 tahun, bateri 8 tahun.